Senyuman mak dia adalah senyuman yang pelik sikit. Lebar semacam mak dia senyum. Malam terakhir mereka menginap di chalet dekat Gunung Jerai, itu merupakan malam yang paling teruk bagi diri Encik Taufik. Sebab malam tu, Encik Taufik sendiri yang terkena gangguan. Dia sendiri menyaksikan apa yang diceritakan oleh kedua anak dia adalah kisah benar, bukan rekaan. Sebab malam terakhir, disebabkan seluruh ahli keluarga Encik Taufik ni dah ketakutan, diorang beramai-ramai menonton televisyen dekat ruang tamu, dan Encik Taufik pun bercadang, malam terakhir ni kita duduk, kita tidur dekat ruang tamu. Tak payah tidur kat dalam bilik, apa-apa jadi senang. Jadi Encik Taufik yang tengah menonton televisyen bersama anak-anak dia, semuanya tak boleh nak tidur. Mereka berempat terdengar daripada depan pintu chalet dekat luar tu, ada suara perempuan tengah menyanyi. Pada awalnya menyanyi, tapi makin lama nyanyian tu bertukar menjadi suara jeritan yang teramat panjang.